Qantas. Pantas lah. To be honest, dia punya airline nothing special, tapi design implementation dia kan, good thing about Australia ni adalah design lah. Tak sehebat Emirates dan juga Qatar. Bagi saya unik lah. Dia jadikan tu part of the logo sebenarnya. Dia punya Echo lah dia panggil. Macam tadi yang Japan Airline, dia macam doesn't fit dekat Echo tu kan. Kalau tengok logo Qantas ni, somehow dia works lah. Logo dia ada macam shadow gradient sikit dia main. This is where macam designer know where I can bend the rule. Generally gradient people don't use, tapi kalau lah kata dalam situasi bahagian silver tu macam yelah, mungkin masa proses painting benda tu tak berapa obvious ke, mungkin matahari menyinar lebih kuat ke hari tu kan. If warna kelabu tu jadi warna putih pun, dia still the structure will look the same. Anyway, Qantas is one of the good one. Bagi saya dia present and dia berani untuk gunakan that kind of thing. Qantas, Saya rasa Qantas 7. betul. Okay lah, 7 terlampau tinggi mas. Saya rasa 6. At least 6. Okay. New Zealand. New Zealand is something yang we can learn about how they use hitam putih lah. Betul. Not saying benda tu always works atau cantik, tapi somehow New Zealand ni kita rasa nice lah. Cuma satu benda yang saya suka, dia ada touch of purple sikit. That's how macam brand dia Spice up sikit lah. dia stick to all black tu as dia punya main. Some spice kan, dia Spice macam throw sikit lah. and dia done just right lah, just nice lah. Hitam putih ni dia memanglah nampak sangat luar daripada kebiasaan, tapi dia tak stand out daripada environment. Ya, Kan, itu challenge dia lah. Dan dia cabaran dia bila mana tengok dia punya billboard, dia punya ads dia kan, dia tak ada apa dia nak offer lah, because base color dia dah hitam. So the best they can do is just put white macam billboard tu kan. Macam cakap betul lah, dia tak ada benda yang dia nak offer. Ini saya bagi 4 je kot. Saya setuju lah. Setuju kan 4